Bro, nice play. Aku bagi kau wing god percuma. Ini barang jarang yang bernilai ratusan. Terima kasih banyak. Jom add kawan, main sama nanti. Tengoklah, kawan baru saya bagi banyak hadiah. Dia sangat baik. Leo, kalau dia bagi barang mahal macam ni tanpa sebab, tak rasa pelik ke? Banyak penipu internet mula dengan untung kecil, Leo. Jaga jarak. Ya, memang nampak curiga kan? Aduh, Lin. Buat terlalu sensitif. Kami cuma main game. Dia fikir keterlaluan. Lewat malam, Leo berbaring di katil bersembang dengan rakan dalam talian. Saya pun anggap awak kawan baik. Boleh cerita apa-apa pada saya. Leo sedang berkongsi gambar-gambar tentang kehidupan dan sekolahnya. Leo diajak untuk sembang di aplikasi sosial yang lebih rahsia. Ini aplikasi yang asing, tapi tak apalah. Muat turun saja. Sebab dia kawan baik, saya percaya. Lihatlah gambar-gambar saya. Kenapa dia cakap macam tu? Awak nak gambar macam mana? Gambar selepas mandi. Tunjukkan otot. Buktikan kita kawan sejati. Tapi dia sangat baik dengan saya. Kalau saya hantar satu gambar saja, tak ada masalah kan? Leo berjalan di koridor sekolah. Suasana terasa sangat pelik. Tengok tu, itu kan Leo. Aha, tengok tu. Bukankah ini Leo? Apakah yang telah berlaku? Leo, cepat tengok ni. Saya jumpa ni kat forum sekolah. Tak mungkin. Semua orang akan tahu kenapa jadi begini. Dia kata dia kawan baik saya. Leo, jangan takut. Kami akan bantu kamu. Leo, bagi telefon dan ID penipu tu. Saya tangkap skrin bukti. Saya akan laporkan pada semua. Ini salah tahu? Baik, saya akan telefon polis dan cikgu. Selamat pagi Encik Polis, saya ingin melaporkan. Mari kita laporkan Leo. Jangan takut. Okey, Lin. Terima kasih, Lin. Kalau bukan kamu, saya tak tahu apa nak buat. Walaupun gambar dah diturunkan, ini pengajaran besar. Ingat tau Leo, Ya Leo, dengar cakap Lin. ini umpan siber. Penipu bagi hadiah dan perhatian supaya kita percaya. Mereka hantar gambar palsu, lalu minta gambar peribadi kita untuk mewujud. Jaga privasi anda. Kawan sejati takkan minta gambar bukan-bukan. Masa tu, saya tak terfikir pun. Saya berjanji tak akan mudah percaya orang asing lagi, apatah lagi nak hantar gambar sebegini. Syukur kalau awak dah faham. Ya, saya akan lebih berhati-hati. Adik-adik, adakah kamu sudah pelajari cara-cara penipuan online hari ini? Ingat, tidak kira betapa manis percakapan mereka atau berapa lama pun kamu kenal mereka. Jangan sewenang-wenangnya menghantarkan gambar sendiri kepada sesiapa. Melindungi privasi adalah melindungi diri. Jumpa lagi lain kali. Bye-bye.